Bio best ke? Tak. Best tapi tak. Bio sekolah menengah Form 4, Form 5 tu tak best lah. Bio ni bagi aku macam budak sastera lah. Walaupun korang ni dah student science, tapi kalau korang dominan dekat Bio, bagi aku korang still bodoh. Walaupun korang dah aliran sains, walaupun korang tahu aku ni suka dengan aliran STEM, science stream, tapi kalau korang Form 4, Form 5 and korang punya dominan adalah Bio, mana korang ni bocah Bio lah. Dalam kelas korang dikenali oleh orang yang hebat Bio, bocah Bio, BBB, bocah Bio bodoh. So korang ni sebenarnya adalah student sastra je di mata aku, cuma versi sains. Sebab apa? Sebab Bio tak boleh bijak pun. Korang ambil buku Bio, mitochondria, korang just menghafal gila. Setakat menghafal, budak sastra boleh menghafal. Bukan kau bijak. Tu just memorization. Kebijaksanaan dia bukan memorization, dia mental model building. Faham? Dia mental model. Dia membina model mental. Itulah kebijaksanaan. Maknanya dengan kau belajar Bio, mental model apa yang kau dapat? Pemikiran apa yang kau dapat, yang mana kau boleh apply dekat bidang lain, dekat different field. Ataupun kau baca Bio tak dapat apa, just menghafal fakta random. Faham? Most student Bio Form 4, Form 5, korang just menghafal fakta random. Sebab tu susah untuk most people nak hafal, sebab dia je fakta random. Ameba cilia, cara-cara ikan berjimat. Bio ni bocah guys. So kalau korang ni student science, science stream, STEM, tapi yang korang bijak hanyalah Bio saja, maka korang bukan student science pun sebenarnya. Korang just budak bodoh yang kebetulan masuk kelas sains, and kau boleh score Bio je sebab menghafal ni tak boleh bijak pun. Maknanya kau just ada memori, tu je kau punya kekuatan. Apa makna bijak bagi DMA? Bijak maknanya mental model building, membina mental model. Mental model ni adalah simulation dalam kita punya otak tentang bagaimana real world berfungsi. Senang cerita, pemikiran. Untuk paid review ataupun apa-apa collaboration, korang PM je akaun ni DMA Islam.